Inquest Zara Khairina. Saksikan Toy menipu, Mama Zara bersuara, apa sebenarnya berlaku? Dalam prosiding inquest yang semakin memuncak, satu keterangan saksi mencetuskan persoalan besar. Saksi mendakwa dirinya disekat, menunjukkan gambar diary, menyerahkan sumbangan. Tetapi Mama Zara muncul di Facebook menafikan semuanya. Adakah ini hanya salah faham atau ada sesuatu yang cuba disembunyikan? Inquest Zara Khairina, saksi menipu, misteri diari, dan kontradiksi keterangan. Segmen 1. Latar belakang ringkas inquest kematian. Ini merupakan hari ke-48 prosiding inquest kematian Allahyarhamah Zara Khairina. Dalam sesi ini, saksi ke-55, seorang warden asrama, Puan Nur Asimah, memberikan keterangannya. Latar belakang saksi nampak biasa. Seorang guru, warden, bertanggungjawab terhadap kebajikan pelajar. Namun, segalanya berubah apabila perbualan antara saksi dan ibu mangsa, Mama Zara, diceritakan dalam kamar mahkamah dan kemudian dibalas sendiri oleh Mama Zara di Facebook. Di sinilah bermula kontradiksi yang mengundang persoalan. Segmen 2. Apa kata saksi di mahkamah? Saksi menggambarkan beberapa interaksi penting dengan Mama Zara. Antaranya, 1. Mama Zara tanya pasal buku diary Zara di hospital. 2. Saksi kata dia ada tunjuk gambar diary berwarna hijau dan ungu. 3. Saksi mendakwa nombornya telah diblok oleh Mama Zara. 4. Ketika lawatan 22 Julai, saksi kata tiada permintaan buku dari Mama Zara. 5. Sumbangan RM600 diberikan kepada keluarga. Semuanya kedengaran teratur seperti satu kronologi kemas. Tetapi, tidak lama selepas itu, komen Mama Zara tular di media sosial. Segmen 3. Kemunculan komen Mama Zara. Saya tiada blok handphone saksi ni, mengfitnah lagi dia. Tiada langsung dia tunjuk gambar diary dengan saya semasa di hospital. Tolong jangan mengular bah kalau bercakap tu. Minta maaf apalah, meninggi suara adalah masa tu. Ada beberapa saksi lain turut mendengar di rumah saya ketika itu.